From Malaysia to G with love. InsyaAllah lagi 7 hari tim relawan amal Yayasan Amal Malaysia kita akan berangkat ke bumi Mesir untuk kita uruskan penghantaran bantuan masuk ke G melalui pintu sempadan. Setakat ni alhamdulillah ada 4 kontainer bakul makanan, food package dan gandum yang kita akan uruskan kemasukan masuk ke bumi G. Di samping itu kita juga akan santuni penduduk-penduduk G yang menjadi pelarian di sempadan Mesir. Tambahan pula sekarang ni musim hujan, musim sejuk. Mereka sangat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketiadaan kemudahan asas. Mereka juga sedang diancam kelaparan, kebuluran dengan tidak ada rumah tempat tinggal, terpaksa tinggal dalam kemah. Tiada kemudahan asas yang lain, sistem kumpahan, toilet, elektrisiti dan sebagainya. So sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia, kita bantu setakat mana yang kita mampu. Dan untuk misi pada kali ini, kita masih lagi fokus untuk menghantar barangan bantuan makanan iaitu food package dan juga gandum kepada mereka. InsyaAllah dalam penghantaran berikutnya kita akan fokus kepada misi bantuan musim sejuk. Jom bersama dengan Yayasan Amal Malaysia untuk kita santuni penduduk G dan juga pelarian G yang berada di bumi Mesir. Allahu Akbar.